Bis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan. Khususnya sahabat seperjuangan tim Walabot. Suara okey tak? Cun tak suara? Ha? Suara clear tak? Okey Mic Suara mic gindu ya. Gindu minta live Minta live. Tak nak bagi langsung seberehat. Kan? 2 malam tidur atas lantai tu tak? Tapi tak sakit tulang belakang lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan. Khususnya sahabat seperjuangan tim Walabot. Kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Guys, welcome back. Selamat datang, selamat kembali. Apa-apa je lah, kan? Tolong share-share sikit. Bagi kat walanon tu semua tu. Bagi kat Arun, kan? Amboi. Tolong pas-pas kat dia orang sikit. Boleh? Kan, bagi kat dia orang sikit lah. Bagi dia orang, kan? So, awal sikit buat live malam ni, kan? So, kalau akaun ni, andai kata akaun ni kena ban, sudah standby 2 akaun. Kalau ban juga, kita sambung VC dalam Telegram tim Walabot. Jadi, minta jasa baik dengan semua untuk share lah. Okey. Ada banyak saya nak cerita ni. Tapi saya nak mulakan dulu dengan perkembangan terbaru lah. Berkenaan dengan semalam. Semalam saya dekat dalam lokap kan. Jadi saya tak boleh nak ulas lah. Tapi semalam ada satu persidangan Satu persidangan yang baik lah. Yang mana diketuai oleh Tun Dr. Mahathir. Diketuai oleh Tun Dr. Mahathir. Berkenaan dengan perjanjian perdagangan timbal balik ART 2025. Jadi saya ada tengok lah. Saya tadi saya ambil masa saya tengok. Jadi saya tengok juga kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang bercakap dalam parlimen hari ni. Saya tunggu juga kan. Tapi sebenarnya dah 2 minggu dah ni. Tak ada jawapan lagi berkenaan dengan kedaulatan negara yang tergadai ni. Tak ada guys. Saya tak tahulah, mungkin saya silap, tetapi saya tengok tak ada. Bermakna cerita tentang perjanjian ART ni yang menggadai kedaulatan negara sampai hari ni masih belum dijawab oleh Anwar Ibrahim, oleh mana-mana menteri. Melainkan seorang je, Timbalan Menteri MITI DAP ni yang bagi tahu bahawa tak bagus. Jawapan Anwar Ibrahim lah berkenaan dengan perjanjian hari ni. Anwar. Orang macam tak sabar nak tengok cerita pasal lokap. Nanti saya cerita. Slow and steady lah sikit. Mana ni? Okey, ini kenyataan dia. Okey, silakan. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, satu ya. Terima kasih terhadap satu kenyataan yang dikeluarkan oleh DH Malaysia bertarikh 3 November semalam. Tajuknya yang Muhammad, Malaysia forced into US trade talks to protect its export, says Deputy. Malaysia dipaksa. Taqiyuddin ni lah. Nanti boleh cari balik kenyataan ahli Parlimen Kota Baru. Malaysia dipaksa. But kau dengar Anwar Ibrahim jawab apa Untuk daripada Jabatan Peguam Negara
Dan kalau sekiranya peguam negara, adakah kerajaan bersedia di mana yang di Facebooknya Pandan kata perjanjian AS Amerika jangan sapu isu bawah kapet Rafizi. Itu penyokong kerajaan. Jadi saya nak mohon penjelasan daripada Yang Mohd. Dengar penjelasan Anwar Ibrahim ni. Terima kasih. Yang pertamanya, Timbalan Menteri sebut kita terpaksa mengadakan perundingan. Baik, dengarlah dulu. Tak sabar langsung. Baik. Apakah keputusan Amerika itu unilateral? Betul. Amerika itu buat unilateral agreement. Saya bincang panjang dengan Presiden Lula da Silva, Brazil, yang kena 50%. Apakah dia bantah? Dia bantah. Kemudian, apakah dia minta ada perundingan dengan Amerika? Apa yang dibangkitkan ahli Parlimen Kota Baru adalah tentang Malaysia. Malaysia dan US. Malaysia dan US. Ada kena-mengena dengan Brazil ke? Tapi kita tengok. Dia spin Brazil. Dengar. Ada. Itu siapa? Brazil. Jadi, apakah dia setuju? Dia tak setuju. Apakah dia berunding? Dia gunding. Janganlah cakap berdega-dega. Ini kenyataan. Brazil kena 50%, dia berunding. Di mana berunding? Di Kuala Lumpur. Ya. Dia minta bertemu setelah unilateral keputusan oleh Amerika Syarikat. Okey. Adakah Brazil menggadai kedaulatan negara? Tak. Brazil bincang? Ya, kalau Brazil bincang sekalipun, adakah Brazil menggadai kedaulatan negara dia berkenaan dengan tarif yang dikenakan 50%? Tak. Nampak tak? Korang faham tak? Saya minta tolonglah walano-walano ni yang benar ni kan. Kita tak pandai. Kita memang tak pandai. Tapi, come on lah. Benda basic je kot. Cerita tentang negara ni yang pergi sampai Brazil pasal apa? Okey, dengar ni. Ada lagi? Sierra Ramaphosa, Afrika Selatan pun begitu. Nampak? Brazil, Afrika Selatan pula. Nampak? Dia up lagi tu. Afrika Selatan pula. Dengar. Negara China yang diimpos unilateral, yes. Sama ada istilahnya Macaulay itu dia mengadakan, tentu sebagai negara China besar, dia tak kata dia dipaksa, tapi dia kata dia bersedia berunding bila Amerika mengambil kesempatan begitu. Jadi maksud mungkin naratif Timbalan Menteri itu tidak halus betul-betul, tetapi semangatnya betul. Ya. Kita tak setuju. 19%. Saya beritahu. Dalam mesyuarat bilateral menteri-menteri ada, Tuan ya, minta maaf, menteri luar ya. Ya, saya sebut Mr. President, I disagree. It has to be lower. From 90%, 19. Mula dia kata 25, turun 19. Saya kata saya setuju. Saya tak setuju. Ya, it has to be lower. Tapi ini unilateral dia. Ya. Baik. Itu konteks dia kena betul lah ya. Maknanya apakah kita harus, dan kalau tanya saya, kita harus berunding lah. Tapi istilah Timbalan Menteri dia kata kita terpaksa atau dipaksa berunding. Tak apalah. Saya akan minta dia fine tune sedikit. Ya, boleh. Anwar Ibrahim. Yelah, kita faham kalau dia cuba nak perbodohkan rakyat Malaysia. Sebab this is Anwar daripada dulu. Dia akan cuba memperbodohkan rakyat. Korang lah. Ada 1,008 korang pun banyak yang kena bodoh dengan dia. Minyak percuma, minyak RM1.50, tol percuma, PTPTN percuma. Tapi sekarang ni dia perbodohkan lagi. Apa yang dibangkitkan ini, okay, saya tak pandai. Tapi kita ambil tahulah, membacalah. Isu dia tentang perjanjian ART dengan US ini menggadai kedaulatan negara. Bermakna kita kena tunduk, kena ikut apa saja syarat yang US kenakan. Tapi Anwar nafikan. Tetapi dia tak jawab dalam parlimen. Tengku Zafrul, MITI yang bertanggungjawab pun dia tak jawab dalam parlimen. Timbalan Menteri MITI jawab hari Khamis. Hari Khamis lalu, Timbalan Menteri MITI bagi tahu bahawa Malaysia dipaksa untuk menandatangani perjanjian tersebut.
Jadi, hari ini dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kota Baru berkenaan dengan apa yang dibangkitkan oleh Timbalan Menteri MITI daripada Ahli Parlimen Gelang Patah. Anwar tak jawab lagi. Dia kona pergi Brazil, dia pergi dekat South Africa, dia pergi kat China. Guys, untuk makluman semua, bila Donald Trump jadi presiden, memang dikenakan tarif. Seluruh dunia, betul, dikenakan tarif. Yang ini 50%, China sampai dia pergi 100%. Kita 25%. Kemudiannya katanya dirunding dapat 19%. Okeylah, itu berkenaan dengan tarif. Tapi apa kena mengena tarif itu dengan menggadai kedaulatan negara? Cuba kita fikir kat situ. Dan Anwar dalam ni pun, bila ditanya oleh Taqiyuddin, dia tak jawab, malah dia bagi tahu. Dia mengaku, ya ditekan, ya dipaksa. Jadi kat mana lagi nak cakap bahawa negara ni telah digadai oleh Anwar Ibrahim? Takkan Walanon tak nampak lagi. Oh, hari ni Peguam Negara dah bagi satu jawapan. Sebacalah kenyataan Peguam Negara. Sebaca. Kau ada baca kenyataan Peguam Negara? Isu dia, dengar dengar betul-betul Isu perjanjian ini adalah menggadai kedaulatan negara. Bermakna kita ni kena ikut cakap US. Faham betul-betul ni? Kena ikut kehendak US. Mesti ikut kehendak dia. Ini isu dia, menggadai kedaulatan negara. Kita tak ada kebebasan. Bermakna kena ikut dia. Kita nak berniaga dengan siapa, kita nak jual RE dengan siapa. Semua kena ikut kehendak US. Kalau US tak setuju, masalah kepada kita. Ini isu dia. Tu Anwar bagi tahu, Peguam Negara dah jawab. Peguam Negara jawab. Semalam nak baca Peguam Negara ni sebab haprak. Peguam Negara, dia tak cerita pun tentang bahawa negara ini tergadai. Dia cerita bahawa kita boleh batalkan perjanjian tersebut. Okey. Tapi kau tak jawab tentang perjanjian yang telah menggadai kedaulatan negara. So macam mana pula ni? Dan saya nak ingatkan dengan semua. Kita faham Jabatan Peguam Negara ni satu badan yang besar lah. But, minta maaf saya bagi tahu. Saya tak percaya dengan Jabatan Peguam Negara. Macam mana kita nak percaya dengan Jabatan Peguam Negara? Sebab, sebelum ini, dia sorok titah addendum. Ingat, titah addendum Datuk Najib, mereka sorok. Dalam kes Yusof Rota, mereka juga. Dalam isu pengampunan Anwar Ibrahim, mereka juga. Jabatan Peguam Negara dah jadi perkakas kepada Anwar Ibrahim. Setuju tak? Setuju dengan saya tak? Jabatan Peguam Negara ni adalah perkakas politik kepada Anwar Ibrahim. Sebab, this is Anwar Ibrahim. Dan perkara ini, saya nak ingat, patah balik Saya tunjuk korang barang ni. Sorry lah, kalau korang tak suka dengan dia ni. Tapi, saya harap, layan je lah cuma saya pun tak tahu dia ni laki ke, perempuan ke. Siapa jadi Perdana Menteri? Dia mesti negara orang dia. Saya nak cakap pasal Peguam Negara. Orang dia tak salah. Kuasa dia ni Peguam Negara ni besar betul. Datuk saya cakap betul dalam viral video apa dia kata. Dia ni kuasa ni bawah perkara 145 perlembagaan ni. Oh, dahsyat betul. Bukan Ahmad Maslan. Tetapi sesiapa Peguam Negara. Oh, bukan. Sesiapa Peguam Negara. Sesiapa pun jadi Peguam Negara. Oh, kuat. Kenapa dia kuat? Perkara 145 kata dilantik oleh Perdana Menteri melalui pelantikan Yang Mulia Si Paduka Baginda Agung. Kuat tak? Kuat. Tapi yang paling kuat tidak boleh dipersoal kuasa dia. Nak saman boleh, nak masuk ke penjara boleh, nak kasih lepas semua boleh. Itu sebab dalam mana-mana negara, saya nak cakap orang marah-marah lah. Siapa jadi Perdana Menteri? Dia mesti negara orang dia. Bergema? Alamak. Betul ke? Alah, sudah belanja dah ni. Sekejap, saya cari balik. Bergema? Okey tak? Dia mesti jadikan Peguam Negara orang dia.
Azalina bagi tahu siapa jadi Perdana Menteri, dia mesti jadikan peguam negara tu orang dia. Jadi sekarang ni bila saya bagi tahu peguam negara hari ni adalah pekakas politik kepada Anwar Ibrahim, korang setuju tak? Korang setuju tak? Peguam negara yang ada ni adalah pekakas politik kepada Anwar Ibrahim. Sebab ini yang berlaku. Jadi bila Anwar bagi tahu peguam negara dah keluar kenyataan, benda ni dah bincang dengan peguam negara pun bersetuju, bla bla bla, peguam negara yang siapkan agreement semua. Lepas tu dia nak suruh kita percaya. Ha? Kita nak percaya dengan Jabatan Peguam Negara. Sorry lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau walanon macam label-label Harun tu, ya, dia percaya. Tapi kalau kami, rakyat Malaysia, yang cerdik, pandai, yang boleh berfikir ni, kita takkan percaya dengan Jabatan Peguam Negara. Korang setuju? Malah hari ni pun, untuk makluman korang, tak sampai 10 jam, Cikgu Bat dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri dalam kes Mahkamah Atas Sultan. Tak sampai 10 jam. Jabatan Peguam Negara keluar kenyataan akan filekan rayuan ke Mahkamah Rayuan. Tak sampai 10 jam ni. Gila tak gila ni? Kes Cikgu Bat. Cikgu Bat dibebaskan hari ni, alhamdulillah. Kemenangan tu. Tak sampai 10 jam. Peguam Negara terus keluar kenyataan, filekan rayuan. Wah. Ni. Lepas tu nak suruh kita percaya dengan Jabatan Peguam Negara. Minta maaf lah. Saya minta maaf, saya tak ada respect dengan Jabatan Peguam Negara sebab Azalina sendiri bagi tahu Jabatan Peguam Negara ni adalah orang kepada Perdana Menteri. Jadi, pekakas kepada Anwar Ibrahim. Setuju? Setuju. Mantap. Share. Lain tak kena ke? Sakut-sakut ke? Okey kot? Lain okey. Alhamdulillah. Okey. Kita sabarlah cerita pasal lock up, sabarlah. 2 malam kot. Biasalah tu. Okey. Ni. Saya nak minta Yang Berhormat. Ini dah. Okey. Ini tak usah. Okey. Kita tak pandai tetapi kita kena ambil tahu. Apatah lagi tentang ini tentang kedaulatan negara. Ingat ini tentang kedaulatan negara. Bermakna negara ini terjajah. Seperti mana Tuan Mahathir bagi tahu, 1957 kita merdeka. 2025 kita serah kedaulatan negara ini kepada US. Jadi rakyat kena faham. Okey. Ini 9 klausa yang dibangkitkan dalam perjanjian perdagangan timbal balik Malaysia dengan US. 9 klausa ni yang penting. Saya baca ni, saya minta korang dengar dengan teliti dan korang cuba fahamkan. Jangan percaya. Saya nak korang berfikir dan fahamkan. Adakah kita menyerahkan kedaulatan kita ni kepada US ataupun tidak? Okey. Perkara 5-1. Ini yang selalu dibahaskan ni. Yang hangat ni lah. Tengok Isham Jalil, Tengku Zafrul. Okey. Nak lebih faham, lebih detail, nanti tengok VTT Isham Jalil. Pergi dekat TikTok dia, Isham Jalil explain satu-satu supaya korang mudah faham. Ni cerita dasar je. Okay. Malaysia diwajibkan menyokong atau mengambil langkah serentak dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington mengenakan tarif, sekatan atau kuota terhadap mana-mana negara atas alasan keselamatan ekonomi. Serah kedaulatan tak? Serah kedaulatan ni. 2. Perkara 5-1. Klausa kedua. Bawah dia tu. Tindakan terhadap syarikat asing di Malaysia. Malaysia perlu mengambil tindakan terhadap syarikat milik atau dikawal oleh negara lain, terutama China, yang mengeksport ke Amerika Syarikat pada harga di bawah pasaran. Meningkatkan ekspor sedemikian. Atau menjejaskan ekspor AS ke Malaysia. Gadai kedaulatan tak tu? Gadai kedaulatan juga. Perkara 3-3. Had kebebasan perjanjian perdagangan digital. Malaysia mesti berunding dengan Amerika Syarikat terlebih dahulu sebelum memeterai sebarang perjanjian perdagangan digital baru dengan negara lain. Sekaligus menghadkan kebebasan dasar perdagangan negara. Serah kedaulatan tak tu? Serah kedaulatan lah. Kita nak berniaga dengan orang, kita kena bagi tahu dekat US dulu. Boleh tak? Kan?
Macam orang lelaki bini lah, dah kahwin. Dah kahwin dah. Time bujang bukan main lagi. Dah kahwin, nak keluar. Bini tak bagi. Ya, abang nak keluar. Tak boleh. Tak boleh keluar. Macam tu lah contoh dia. Contoh. Siapa takut bini tu, contoh dia lah kan. Faham kan? Perkara 4 dan Seksyen 5.3. Pengawalan amalan origin washing. Malaysia diwajibkan menggubal dan menguatkuasakan undang-undang domestik bagi membantras pengelakan tarif serta pemindahan perhantaran transshipment termasuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan Amerika Syarikat. Gadai kedaulatan tak tu? Gadai. Sebab nak kena bagi tahu US lagi. 5. Lampiran 3 dan perkara 6/2. Ekspor nadir bumi dan mineral kritikal. Malaysia tidak boleh menyekat ekspor nadir bumi ke Amerika Syarikat serta perlu bekerjasama dengan syarikat Amerika Syarikat dalam pembangunan industri mineral kritikal. Langkah ini dilihat sebagai strategi Washington untuk mengurangkan kebergantungan terhadap China. Tak serah kedaulatan ke? Serah kedaulatan lagi. 6. Perkara 5/2. Pelaburan strategik dan infrastruktur. Malaysia diwajibkan berunding dengan Amerika Syarikat sebelum menerima pelaburan dalam sektor mineral atau infrastruktur strategik yang sekaligus boleh menghadkan pelaburan dari China. Serah kedaulatan tak? Serah kedaulatan lagi. 7. Klausa 6.2/1/B. Peranan GLC dan GLIC. Malaysia perlu memastikan syarikat milik kerajaan seperti Petronas, Khazanah Nasional, TNB dan PNB beroperasi atas dasar komersial tanpa mendiskriminasi pembekal Amerika Syarikat. Keutamaan kepada syarikat tempatan atau Bumiputera boleh dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Serah kedaulatan tak? Serah kedaulatan lagi. 8. Artikel 7. Mekanisme penyelesaian pertikaian. Memberi hak kepada Amerika Syarikat untuk mengemukakan aduan rasmi serta menuntut perubahan dasar Malaysia sekiranya langkah kerajaan dianggap tidak selaras dengan perkembangan komersial. Serah kedaulatan lagi sayang. 9. Artikel 8.4. Prosedur persijilan halal. Malaysia hendaklah memperkemas tata cara persijilan halal bagi ekspor makanan dan hasil pertanian dari AS sambil mengekalkan kuasa kawal selia domestik. Bang, tentang barangan makanan halal pun US pula yang sibuk masuk campur. Apa hal ni? Kita dah ada dah halal kita ni. Tak, kena pakai US punya. Halal halal haram. Ni walanon dia tak kira. Dia halal haram pun dia balon juga. Jadi guys, ini 9 perkara yang menjadi isi penting yang didebatkan dalam keadaan hari ini. 9 yang saya baca tadi tu, semua menyerahkan kedaulatan negara kita kepada US. Jadi macam mana walanon boleh kata, kita tak serah kedaulatan? Okay. Jangan percaya, fikir. Seminggu lepas, apabila perjanjian dimeterai, masing-masing bercakap, mana ada serah kedaulatan? Mana kita ada serah? Kita tak serah kedaulatan. Ini perjanjian bla 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 bla. Minggu ni naratif dia dah berbeza dah. Masuklah kenyataan Peguam Negara. Malaysia boleh membatalkan perjanjian. Nampak tak? Nampak Sebab tekanan yang dimainkan oleh ahli parlimen, oleh Tun Mahathir, oleh ramai pemimpin dan rakyat dan influencer TikToker ni semua, maka dia dah mula beralih dah. Tempoh hari dia kata tak ada gadai kedaulatan. Minggu ni Peguam Negara bagi tahu, kita Malaysia boleh membatalkan perjanjian. Nampak Nampak nanti, boleh membatalkan. Cuma akan ada risiko. Dia main risiko pula dah. Dia main tangkap tu pula dah. But, dah nampak dah, mereka tahu perjanjian yang dibuat dengan US ini menggadai kedaulatan negara. Cuma persoalannya, kenapa tak batalkan? Guys, kenapa tak batalkan? Kenapa nak ketegak juga? Apa yang kau pertahankan? Atas benefit siapa? Dan sampai hari ni, dalam semua kabinet yang Anwar kata dah bincang dalam kabinet, dah dapat persetujuan kabinet, menteri mana yang mempertahankan? Hanya Tengku Zafrul je. Tok Mat Hassan, menteri luar. Tak ada. Tak ada.
Thomas Hassan Menteri Luar tak ada. Timbalan Menteri MITI mengaku dipaksa. So, Menteri Kabinet lain buat apa? Makan gaji buta. Oh, gaji dipotong, lupa. Habis tu makan elon buta. Tak ada. Bagi tahu dekat saya. Menteri Kabinet mana yang mempertahankan perjanjian ni sekarang ni? Daripada UMNO, menteri mana yang mempertahankan perjanjian ni? Tak ada. Ada menteri daripada Sarawak, Timbalan Perdana Menteri Sarawak tu, Fadilah, mempertahankan. Tak ada. Siapa yang mempertahankan? Tak ada, guys. Itu sebab daripada awal kita petikaikan. Siapa yang buat dokumen perjanjian ni? Anwar kata Jabatan Peguam Negara buat. Betul ke Jabatan Peguam Negara buat? Kalau betul Jabatan Peguam Negara buat, Jabatan Peguam Negara kena keluarkan kenyataan betul-betul. Bukan keluarkan kenyataan macam hari ni, perjanjian ini boleh dibatal. Apa benda tu semua? Dan apa yang saya tahu, seperti mana kita bincang dalam Telegram Tim Malabon, perjanjian ini disediakan oleh IMF. IMF yang sediakan perjanjian ini. Sebab itu sehari lepas perjanjian, World Bank terus keluar kenyataan. Yang mana rakyat Malaysia, KWSP umur 65 baru boleh keluar. Pasal apa pula dia sibuk-sibuk? Jangan percaya, fikir. Walanon fikir. Bermakna kita ikut dasar dan polisi IMF. Anwar Ibrahim lah. Dan saya yakin Kabinet tak setuju pun. Kalau Kabinet setuju, bermakna semua tu yang ada tu pengkhianat. Semua tu pengkhianat. Kau setuju? Saya setuju. Sebab benda ni bukan main-main, guys. Ini tentang kedaulatan negara. Saya nak ingatkan apa yang Tun Mahathir sampaikan hari ni. Terkilan kerana concern Malaysia. Orang Malaysia yang berasa terkilan kerana perjanjian yang dibuat oleh kerajaan dengan Amerika Syarikat sebenarnya menghapuskan kebebasan kemerdekaan negara. Dan perjanjian itu amat berat sebelah. Pada tahun 2025 kita hilang kemerdekaan kita. Inilah yang dilakukan oleh Anwar. Dan ini bertentangan dengan perlembagaan. Dia tak berhak menggadaikan negara kita ini. Kalau dia nak buat tindakan yang bertentangan dengan perlembagaan, dia patut bawa perkara ini ke Dewan Rakyat untuk mendapat 2/3 persetujuan daripada ahli Dewan Rakyat. Tetapi dia tidak berbuat demikian. Apa yang dilakukan oleh Anwar bertentangan dengan peruntukan dalam perlembagaan kita. Banyak peruntukan termasuk 153 dan beberapa peruntukan yang lain. Jadi oleh kerana kita dengan perjanjian ini kita hilang negara kita, kebebasan negara kita, kita semua bersetuju menolak perjanjian ini. Jelas? Jelas tak? Guys, macam saya bagi tahulah, kita semua tak pandai, kita tak arif. Tetapi kalau benda tu melibatkan dua negara, satu perjanjian yang melibatkan kedaulatan negara, hasil bumi, sampaikan halal, produk halal ni pun masuk dalam perjanjian itu. Kenapa tak dibahaskan dalam parlimen? Kenapa tak dapat persetujuan daripada 2/3 majoriti ahli parlimen? Kita boleh fikir kat sini sama-sama. Sebab ini perkara melibatkan negara. Negara, bukan pasal Anwar, bukan. Negara ni melibatkan seluruh negeri-negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Kenapa tak dibahaskan dalam parlimen? Kenapa tak dibincangkan dalam parlimen? Kenapa tidak mendapat persetujuan daripada 2/3 majoriti ahli parlimen? Sebab ini melanggar perlembagaan. Ini yang Tun Mahathir bagi tahu. Melanggar perlembagaan negara. Kita boleh fikir kot. Sekarang ni saya nak tanya kau orang. Kenapa Anwar tergesa-gesa? Korang rasa kenapa Anwar tergesa-gesa buat perjanjian ni? Why? Kita semua tahu. Guys, kita semua tahu.
apabila Trump menang Presiden US, Anwar telefon, Trump tak layan, ingat tak? Ingat tak? Trump tak layan dia. Ingat betul-betul. Jangan percaya, fikir, ingat balik. Trump tak layan dia. Tiba-tiba dia punya cerita, oh Trump datang. Guys, kau ingat Trump nak datang ke negara kita ni kalau tak ada benefit untuk dia? Cuba fikir. Kau ingat Trump nak datang ke kalau tak ada benefit untuk diri dia? Sebab ada benefit lah dia datang. Sebab Mak Tod ni, banduan ni, dia dah janji nak bagi ni. Dia dah janji. Itu pasal Trump datang sebab nak sign. Sebab dia nak tunjuk kepada dunia, tengok Malaysia. This is Anwar lah. Takkanlah kau tak kenal Anwar Ibrahim. Ni. Dia memang nak gadai kedatangan negara ni. Itu pasal Trump datang. Kalau tak ada faedah untuk dia, dia tak datang pun Trump ni. Tak terhegeh-hegeh pun. Broker maut. Dan saya nak ingatkan dengan semua. Bila saya cakap Anwar ni barwa Israel Zionis. Barwa lah. Tak apalah kalau tak percaya. Walaupun sudah dibebaskan oleh mahkamah. Dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri. Tapi saya nak ajak korang ingat balik. 2018. Pernah viral satu video. Bagaimana seorang orang US ini, Demokrat ini. Bercakap secara terbuka. Bahawa Malaysia ini mereka dah tawan dah. Dan dia dah berada dalam Prime Minister Office. Bukan pejabat Tun Mahathir. Pejabat Datin Sri Wan Azizah, isteri Anwar Ibrahim. Okay. Senang korang dengar ni. Dalam bahasa Inggeris lah. Boleh Ingat balik, ingat. We work to strengthen Malaysian opposition parties. And guess what happened 2 months ago? After 61 years, they won. I visited and I was sitting there with many of the leaders, the new leaders of this government, many of whom were just our partners we had been working with for 15 years. And one of the most senior of them, who's now one of the people running the government, said to me, gosh, IRI, you never gave up on us even when we were ready to give up on ourselves, right? We're sitting in the Prime Minister's office. Here we are. Guess what the first step, really one of the first steps the new government took? It froze Chinese infrastructure investments. This is not a hugely pro-American country. It's probably never going to be an actual US ally. But this is going to redound to our benefit, right? And that's an example of the long game. So there you So kalau Anwar bukan barwa macam mana? Daripada dulu kita ni, kita negara yang berkecuali. Saya tak faham kalau ada orang kata, oh ini perjanjian ini sebab menguntungkan, sebab tarif. Saya tengok ada satu budak daripada Madanon, budak PKR ni, dia bagi tahu pembangkang Spain, dia bagi tahu telah dimanipulasi dan dia main naratif. Kita dapat tarif 19%. Kalau kita tak setuju dengan perjanjian ini, kemungkinan besar akan dinaikkan tarif kepada 30-40%. Ia akan menyebabkan banyak pekerja, orang Malaysia, rakyat Malaysia ni dibuang. Guys, come on lah. Tarif ini dikenakan ke atas rakyat US yang kena bayar, bukan kita. Mereka perlukan produk. Produk dihantar ke tempat dia, daripada Malaysia dikenakan tarif 19%. Rakyat dia yang tanggung, bukan kita. Macam kita beli barang lah, beli barang. Peniaga tak nak tanggung rugi. Kos minyak naik, peniaga tak nak tanggung rugi. Akhirnya kesan tu kepada pembeli. Ini yang Tun Mahathir bagi tahu. Saya pun tak pandai, tapi bila Tun Mahathir bagi tahu, dia dah 100 tahun kot. Dia bukan kaki kencing macam Anwar Ibrahim. Tun bagi tahu, tarif ini dikenakan rakyat dia yang terpaksa tanggung. So kenapa nak ugut rakyat, nak takut-takutkan? Okeylah, walanon memang kita tahu bebal lah. Korang bebal ke? Takkan kau tak boleh fikir? Dan apa kesan pada pekerja kita? Pekerja tetap pekerja. Kalau barang tu dihantar ke US, kalau US kata nak naikkan tarif, naikkanlah tarif. Berapa ramai yang menjejaskan ini kedaulatan negara? Apa kena mengena dengan 7,000 pekerja yang dikatakan boleh menjejaskan 7,000, 9,000, 20,000 pekerja akibat kita tak setuju dengan tarif ini?
berbanding dengan kedaulatan negara ni yang telah digadai. Mana lebih penting? Bodoh. Dan benda paling basic, asas, Anwar Ibrahim, dia ni sastra sayang. Sastra, Shakespeare. Dia bukan pakar ekonomi. Dia tak tahu apa pun. Dia Shakespeare. Sastra Shakespeare. Sembang, kencang, bagi kat dia. Kalau dia dah gagap tu, bohong. Macam tu lagi lah. Alim, Zufi, Firaun ada jasa. Macam tu Anwar Ibrahim. So dia ni memang tak ada kebolehan. Dan dia tak nak dengar cakap orang. Macam Tun Mahathir, dia doktor. Betul. Dia pun bukan pakar ekonomi. Tetapi dia dengar pakar-pakar ni bercakap, pendapat-pendapat ni, dia rumuskan semua. Itulah pemimpin. Anwar Ibrahim, mana adanya. Sebab tu saya bagi tahu, perjanjian yang ada ni, yang dibuat ini, disediakan oleh IMF. Bukan kita, bukan Trump. IMF yang sediakan sebab Anwar Barua. Jadi kenapa dia tergesa-gesa? Kenapa Anwar tergesa-gesa? Cepat. Siapa jawab betul, dapat upah. Kenapa dia tergesa-gesa? Come on guys. Masa dah tak banyak. Sebab masa. Itu sebab kenapa dia tergesa-gesa. Masa dia dah tak banyak. Faham tak? Nampak tak? Dan satu lagi saya nak bagi tahu. Adalah saya tengok. Tak tahulah pakar ke mangkuk ke. Dia bagi tahu. Kita boleh kalau kita tak ikut US. Sebab dalam tu ada klausa. Yang mana kalau perkara tu tak menguntungkan kita, kita boleh untuk tak ikut. Walaupun US kata kena ikut, kita tak setuju. Tak apa. Betul tak? Ini yang dimainkan oleh Walanon. Betul tak betul? Dia kata ada klausa yang mana kita boleh untuk menolak. Tak nak ikut US. Saya nak bagi satu contoh. Satu contoh. Fikir. Satu contoh. Ingat balik. Ini insiden yang berlaku tahun 2023. Kemudian 2024, Pudin Poka ulas. Dengar betul-betul. Kementerian Dalam Negeri sedang mendapatkan gambaran tepat dan akan menyimak fakta berkaitan 3 pemimpin badan bukan kerajaan NGO Islam negara ini yang disenaraikan dalam Terrorist Screening Center atau Pusat Pemeriksaan Pengganas TSC oleh Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasruddin Ismail berkata beliau sudah menghubungi Ketua Polis Negara Tan Sri Razadin Husin berhubung perkara itu. Katanya beliau baru saja mengetahui perkara itu pada 2 hari lalu dan sudah menghubungi Ketua Polis Negara untuk mendapatkan gambaran tepat. Beliau juga belum boleh bersedia memberikan maklumat dan mahukan fakta yang tepat. Media sebelum ini melaporkan 3 pemimpin daripada NGO Islam berasingan dari Malaysia yang aktif dalam menguruskan bantuan ke Asia Barat disenaraikan dalam Terrorist Screening Center atau Pusat Pemeriksaan Pengganas TSC oleh FBI. Susulan itu, Kementerian Luar mengarahkan ketiga-tiga individu berkenaan tidak dibabitkan dalam Ops Ehsan yang menguruskan penghantaran bantuan kemanusiaan rakyat Malaysia kepada rakyat Palestin di Gaza. Faham? FBI. Pernah tengok cerita FBI? FBI ni US. So, dia senaraikan 3 kumpulan NGO yang dikatakan terkait dengan teroris. NGO mana? Tu, Aman Palestin. Apa jadi pada Aman Palestin? Saya tanya dengan korang. US senaraikan sebagai teroris. Dan Malaysia buat apa? Malaysia beku kan? Malaysia ambil tindakan. So nak kata apa? Oh, kita takkan ikut US. US punya US lah. Ini contoh. Apabila melibatkan kepentingan US suruh Malaysia buat, Malaysia pun beku ekonomi Palestin. Yang mana hari ni, kau boleh tengok. NGO mana yang selalu bantuan dekat Palestin sekarang? Aman Palestin habis dah kena beku. Ni contoh kalau kita nak berfikir. Jangan kata, oh kita ada hak kepala otak kau. Yang ini pun kau tak boleh cover. Kedaulatan negara. Kena faham. Ini tentang kedaulatan negara. Fahamkan betul-betul. Melainkan kau ni pengkhianat.
NASA boleh bagi tahu ahli parlimen kerajaan hari ini adalah pengkhianat kepada negara. Engkau orang semua pengkhianat. Sebab engkau bersekongkol dengan Anwar Ibrahim. Engkau khianat. Engkau bersubahat menggadai kedaulatan negara. Apalah mangkuk sangat ada orang ni. Clear? Topik ni clear? Jelas? Jelas Clear Okey. Jadi saya nak tutup topik ni. Saya tanya dengan korang, tolong komen. Dalam isu perjanjian ART antara Malaysia dan US ini, Anwar gadai kedaulatan negara atau tidak? Negara telah tergadai ataupun tidak? Negara telah tergadai ataupun tidak? Jangan percaya, saya dah ceritakan korang fikirlah. Dah besar panjang semua. Tergadai. Tergadai lah ni. So kalau ada penyokong Anwar Ibrahim, penyokong PH, aku faham kau sokong Anwar, kau tak asuk. Aku faham. Tapi ini tentang negara, kedaulatan negara. Takkan kau nak kompromi. Takkan benak sangat. Tergadai dah tergadai dah ni. But kita memang ada tempoh dalam masa 60 hari. Ada tempoh 60 hari untuk kita batalkan balik perkara ni. Jadi sekarang dalam tempoh 60 hari ni, ini bukan tugas ahli parlimen saja. Ini bukan tugas majlis raja-raja saja. Ini bukan tugas penjawat awam saja. Ini tugas kita rakyat Malaysia ni untuk desak supaya semua ahli parlimen ini bertindak segera batalkan perjanjian ini. Semua. Seluruh rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, kita semua kena bersuara, bercakap, desak, batalkan perjanjian yang menggadai kedaulatan negara ni. Semua. Mesti bercakap. Mesti keluarkan fakta bahawa negara tergadai. Kau orang boleh cari fakta-fakta ni semua. Ulas ikut kemampuan. Buat VTT, buat poster, buat AI. Buat apa-apalah. Tak kisah. Janji, sedarkan yang lain untuk sama-sama bangkit, gerakkan benda ni. Batalkan perjanjian ini. Dapat? Okey. Gaja-gaja. Ada lagi orang bertikai. Habis gaja-gaja buat apa? Saya dah bagi tahu banyak kali. Gaja-gaja ada tugas dia. Peranan yang dimainkan oleh gaja-gaja ni besar. Tapi kita kena gerak dulu. Kalau kita tak bergerak, kau takkan nak agakkan gaja-gaja. Habis kita buat apa? Oh, kita duduk je. Tunggulah. Mana boleh macam itu? Ni negara kita. Takkanlah negara kita ni kita biar je. Kita kena bersuara lah. Gaja-gaja akan sampai part dia. Ahli parlimen pembangkang dah mulakan benda ni. Tun Mahathir pun dah gerakkan. Banyak yang dah bergabung ni tentang nak bangkitkan supaya batalkan perjanjian ni. Baik rakyat kena tunjuk kita punya ketidakpuashatian kita ni dalam perjanjian yang Anwar Ibrahim buat. Kita ada tempoh 60 hari daripada tarikh perjanjian untuk kita batalkan perjanjian ini. Tapi kalau kita senyap, kita tak bersuara, tak nampaklah gelombang tu. Kita kena create gelombang ni supaya semua rakyat protes, bantah. Tolak perjanjian ART yang Anwar Ibrahim buat ni. Boleh? Ikut kemampuan kita. Boleh Mantap. Panas pula so ni. Pakai jaket. Dah lama tak pakai jaket. Buka sikit lah. Buka sikit. Seksi sikit kan? Pakai jaket hitam lah. Kan? 2 malam. Pakai baju lokap warna ungu. Baju lokap warna ungu guys. Tahanan lokap. Kat Suruh pun tanam lokap. Spender pun tak pakai. Aduh. Lemah kalau spender tak pakai. Tak selesa. Kan? Spender tak pakai. Perempuan pun sama juga. Kalau dalam lokap ni, perempuan pun tak pakai spender. Siapa perempuan pernah masuk lokap? Ada tak perempuan pernah masuk lokap? Lokap, perempuan pun tak pakai spender. Tak boleh sebab bahaya. Tapi lokap perempuan dengan perempuan lah. Dia tak campur dengan lelaki. Cuba atas faktor keselamatan lah benda-benda ni semua kan. Itulah tahanan lokap. Tak ada isu lah orang cium spender. Kalau dah spender tak pakai, tak ada isu lah orang cium spender sayang. Dah spender tak pakai. Okey. Anwar Ibrahim ni, guys, saya tahu korang tak sabar nak cerita pasal lokap kan. Anwar Ibrahim ni guys,
dia ni, dia nak menunjuk dia ni terpaling mendunia. Faham tak? Dia nak tunjuk dia ni seolah-olah macam satu pemimpin yang hebat, yang disegani, dihormati. Dia kata Erdogan telefon dia lah, yang ini telefon dia lah. Tengoklah. Brazil lah, Ramaphosa, South Africa lah. Dia cerita semua nak tunjuk bahawa dia ni pemimpin dunia yang hebat. This is Anwar Ibrahim. Sama lah Trump ni. Yang dia nak sangat ni, perjanjian apa semua, dia nak tunjuk bahawa dia dapat deal dengan Trump. Naik kereta The Beast dengan... Dia nak tunjuk. This is Anwar Ibrahim. Dia kan suka angkat bakul sendiri. Tapi ada member bagi tahu, Anwar Ibrahim bukan level angkat bakul sendiri dah. Anwar Ibrahim bukan level angkat bakul. Anwar Ibrahim hari ni level dia tekan lift, naik lift terus. Tak ada angkat bakul lah. Dia pakai lift terus dah. Bukan kecil-kecil anak punya lah. Kau setuju tak? Orang angkat bakul ni nampak lah sikit-sikit. Tak ada. Dia tekan lift terus naik atas. Habis semua orang ni nak tunjuk dia terpaling mendunia, terpaling mendunia. Tengok itu lagi dekat iPad. Kau tengok video tu kan? Yang takkan tak tengok. Kau jangan buat tak nampak pula. Mana video ni? Alah. Mana video ni? Ni. Perdana Menteri Datuk Seri Ni. Anwar Ibrahim menjadi tumpuan pemimpin dunia pada mesyuarat pemimpin ekonomi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Situasi itu mencerminkan peningkatan pengaruh dan penghormatan terhadap kepimpinan Malaysia di pentas antarabangsa. Tok Mak jilat. Kena halau. Anwar Ibrahim kena halau. Kau dah tengok video tu? This is Anwar Ibrahim. Dia nak tunjuk dia tu paling mendunia. Tunjuk dia ni pemimpin hebat. Guys. Bukan setaksub tau. Tapi sepikir kan. Aku tengok Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia tak ada terkinja-kinja macam Anwar Ibrahim ni. Ada tak kau pernah tengok Tun Mahathir terkinja-kinja? Cakap kata, sepanjang hidup korang lah, tak kisahlah kau umur 20, 30, 40, 50, 80. Ada tak kau tengok Tun Mahathir ni terkinja-kinja macam Anwar Ibrahim? Tak ada. Sibuk nak pergi kat meja orang, pergi salam, tak ada. Sebaliknya orang datang. Tu video dekat PBB tu, lepas dia berucap, berderet, tunggu, dia habis berucap, nak salam dengan dia ni. World class leader, satu dunia dengar. Dia hantar surat, satu dunia dia hantar surat. Semua pemimpin dunia, semua dia hantar surat. Tun Mahathir ni, hantar surat. Telefon, macam-macam telefon, tapi tak adalah update. Hari ni, saya, Tun Mahathir, telefon, tak ada. Anwar Ibrahim. Bukan tak sok, tapi nak ajak kita berfikir. Dia benda ni, jangan buat-buat lah. Kau buat-buat ni, kau rasa kau terror. Sebab itu, dia nak tunjuk dia ni terpaling mendunia. Dia nak tunjuk dia ni seorang pemimpin yang hebat. Sampai Trump datang, deal dengan dia, naik The Beast macam istana. Apa yang berlaku guys? Jadi bahan jenaka, betul tak? Ditertawakan oleh kita rakyat Malaysia, oleh negara jiran dan seluruh dunia. Ketawakan Malaysia ni, ketawakan Anwar Ibrahim. Kerana Trump datang ni, kita ditertawa. Betul tak? Aku ketawakan dia, kau ketawakan dia juga ni. Jangan bohong, dosa. Lagi mampu, ketawakan Anwar Ibrahim juga. Betul tak? So, sama macam dekat Korea tu lagi. Dia nak tunjuk terpaling mendunia. Dia pergi. Kena halau. Malu. This is Anwar Ibrahim.
Kadang-kadang sekesian tau. Nak cakap salah, tak cakap salah. Tapi sekesian lah. Bukanlah seni zalim sangat. Orang kata dia ni zalim, cakap Perdana Menteri macam-macam, mulut terlupa lah apa. Bukan. Kadang-kadang aku pun kesian. Korang kesian tak? Kesian. Kesian tak? Kesian. Kesian tak kesian ni? Kesian. Kan? Kita kesian. Sebab kita kesian lah, kita dia suruh turun, berundur, letak jawatan. Sebab kita kesian. Kalau kita tak kesian, kita buat tak tahu je. Sebab dia memalukan diri dia, keluarga dan keturunan dia. Dah lah. Langsung tak kesian. Kesian. Korang ni kenalah kesian. Kesian. Tapi, yelah, nak kesian pun tak boleh juga Anwar Ibrahim ni. Sebab apa? Sebab dia bukan side kita kan. Dia ni bukan side kita kan. Contoh ni kau tengok Kau tengok Soal perjanjian. Ada tak negara yang tak mahu ada perjanjian dengan Amerika Syarikat? Tidak ada. Apakah mudah? Tidak mudah. Ya. Kita mengadakan rundingan dengan gergasi dunia ekonomi. Tapi negara China pun juga. Tapi yang penting yang saya nak sebut di sini, sementara kita jelaskan beberapa hubungan yang bangkit macam rare earth dengan negara Amerika Syarikat, kita kata tidak ekspor. Itu satu keputusan yang baik. Tapi kita tidak boleh tuntut masing-masing negeri untuk terima. Kita boleh halang ekspor. Tetapi soal syarikat itu negeri boleh putuskan. Tak mau Amerika, boleh dengan China. Tak boleh dengan China, macam faham buat dengan Korea. Apa masalah dia? Mana negeri yang nak pilih nak ambil syarikat Amerika, gunding lah. Ya. Tapi yang setakat ini, Perak buat dengan negara China. Pahang buat dengan negara Korea. Tidak menolak kemungkinan itu. Jadi itu yang saya sebut tadi tentang faedah kena kepentingan ekonomi. Kita kena jaga negara dagang. Dengar. Kita boleh bersisih pendapat. Saya nak tanya, apakah boleh kita menolak sama sekali? Ya, putusannya boleh. Tapi apakah kesan daripada ekonomi? Tapi apa yang kita menyerah? Saya bagi tahu tentang tadi beberapa klausa peruntukan yang membantu kita untuk berunding terus ataupun tidak berundur daripada menjaga kepentingan negara. Ini soal ekonomi, peluang pekerjaan, semua orang tahulah. Ya. Kalau kita, bagaimana kita boleh tingkatkan digital transformation, AI, tanpa Nvidia, Google, Microsoft. Saya tidak nampak. Sebab itu negara China sendiri berunding supaya minta supaya ruang dengan syarikat semiconductor dan AI Amerika dapat ada hubungan. Sama ada Amerika berjaya atau tidak, itu soal lain. Kerana ada perang dagang di antara Amerika Syarikat dengan negara China. Kita dasar centrality dari segi ekonomi kita baik semua. Ada yang mengatakan kita mengesahkan penganiayaan dan kekejaman, kezaliman kepada Gaza. Saya beritahu pendirian kita tegas, tapi itulah yang maksima yang kita mampu lakukan ialah menyatakan kepada Trump. Soal private conversations antara negara, itu tentu saya tidak beri makluman. Tapi percayalah, saya lakukan sedaya upaya saya untuk mempertahankan kepentingan Gaza dan Palestin. Soal perjanjian. Macam mana nak kesian? Kau tengok tu. Kona sana, kona sini, kona ni, tunggang Gaza. Kau dengar tadi? Kau dengar tadi kan? Jangan percaya kau dengar tadi. Dia kona sana, tunggang Gaza. Dia kona sana, tunggang Gaza. Ni mangkuk ni. Ni. Ha?
Terima kasih. Bukan soal sambutan ya, tak apalah yang kata buat apa nak menari satu salam besar. Yang curi boleh beli RM1 tak apa. Ini masalah bahagian berkembang. Ya. Baik, tetapi bila yang masalah itu dibesarkan. Tapi saya nak sebut satu perkara yang tak boleh dimungkiri. Ya. Hebat bagaimanapun sudah bicara. Iaitu kita gunakan peluang itu. Kalau saya kata dalam private conversations dalam The Beast, sudah boleh petikai. Tapi openly. Bukan sekali, 3 kali secara terbuka. Saya tak sebut 20 point. Trump sebut 3 kali. Fantastic, fantastic, fantastic. Yang ini pun, kau dengar berapa kali dia kata? Ya. Hebat bagaimanapun sudah bicara. Iaitu kita gunakan peluang itu. Kalau saya kata dalam private conversations dalam The Beast, sudah boleh petikai. Tapi openly. Bukan sekali, 3 kali secara terbuka. Dia ni tengok cerita berayam pendek. Ingat cerita berayam pendek? 3 kali. Buka 3 kali. Macam mana ayat dia? Berayam pendek berita. Tak boleh lebih. Anwar ni tak boleh lebih. 3 kali je. Sebab tu dia kata 3 kali. Dia tak pernah cerita 4 kali. Dia cerita 3 kali je. Lebih kantoi. Sebab tu Walanon dia percaya. Sebab tu Walanon sokong dia percaya ni. Kena kau ni. Saya tak sebut 20 point 21 atau 20 point consensus ataupun penyelesaian Presiden Donald Trump. Kita sebut comprehensive solution. Soal Gaza ini mesti ada penyelesaian komprehensif. Nak sebut apa lagi? Itu dah maksima. Lihat dari kunjungan-kunjungan dia kepada negara lain. Negara mana yang sebut depan Trump itu? Saya sebut. Kerana saya mewakili Malaysia. Ya. Saya tak minta atau penghargaan, tapi maki hamun atas nama agama saya menyampah betul Tuan Sri. Ya. Kerana dia tak peduli fakta. Asalkan dia berparti lain terus kecam. Dia mendewakan orang yang batalkan peruntukan agama yang jelas-jelas sekular yang menentang syariat Islam, itu sekarang dipuja. Jajak. Betul, apa kaitan dengan soalan ni? Betul. Tapi saya nak sebut perkara ini. Apa kaitan soalan tadi? Ni biarlah saya jawab dulu. Aduklah. Tak sabar langsung. Ya. Ulu Terengganu kecil. Ulu Terengganu. Dia marah Ulu Terengganu. Betul tak Ulu Terengganu cakap? Saya tanya korang, Ulu Terengganu cakap betul tak? Apa kena mengena yang dia cerita ni, konar sana konar sini, betul tak? Dia salahkan Ulu Terengganu. Lepas tu speaker Jo Bedul tegur Ulu Terengganu. Sudah Jo Bedul ubi kayu. Memanglah susah sikit nak kawal. Baik. Apa Jadi kau jelas? Sebutkan. Kau jelas. Apa dia? Ulu Terengganu terasa ke? Ulu Terengganu duduklah. Apa terasa? Tamu tak sebut nama pun. Duduklah. Patut terasa. Baik. Saya nak sebut di sini. Itu yang pertama. Ya, jadi hubungan ini, agreement itu satu part. Tetapi boleh nafi ke tidak? Presiden Trump melawat berapa negara? Berapa negara yang sebut depan Presiden Trump, kita perlu comprehensive solution. Depan muka dia. Ya. Jadi ini yang kita lakukan. Tak ada. Anda cakap macam tu. Dengar dulu. Saya tanya ada tidak negara lain cakap macam tu. Berdepan. Yang belakang banyak. Dia pergi kat kampung kat Ulu Terengganu boleh sikit. Ini depan Presiden Trump. Jadi itu satu yang sebut. Ya. Soal perjanjian. Ada tak negara yang tak mahu ada perjanjian dengan Amerika Syarikat? Tidak ada. Apakah mudah? Tidak mudah. Ya. Kita mengadakan rundingan dengan gergasi dunia ekonomi. Tapi negara China, kita macam mana nak kesian? Bang, bukan sekali kot tunggang isu Gaza. Saya tanya dengan korang. Sekarang ni, ada tak bantuan daripada Malaysia yang dah sampai Gaza? Mungkin selepas pandang. Tolong cakap dekat saya. Ada tak bantuan kemanusiaan daripada negara kita dah sampai Gaza? Ada tak? Tolong jawab. Ada tak ada? Tak ada. Cerita engkau bergegar-gegar. Nak pecahkan tembok Rafah lah. Tak ada. Kenapa?
Lepas tu yang bodoh-bodoh ni semua, Anwar cakap depan-depan Trump. Guys. Kau nak tahu apa yang berlaku dalam kereta tu? Ha? Okay, ni saya cerita kat korang. Memang betul Anwar cakap depan-depan muka Trump. Trump takut. Trump takut dengan apa yang Anwar cakap. Sebab masa Anwar dalam kereta dengan Trump, dekat tangan Trump tu ada fail daripada FBI. Fail menceritakan bagaimana Anwar ni mat buntut. Kaki sodom. Jadi dalam kereta itu, Trump takut. Trump duduk pun, punggung dia pun dia menghala ke kereta, ke pintu kereta. Dia takut. Takut dengan Anwar Ibrahim, takut dia kena sodom. Ini cerita betul. Jangan percaya saya cakap. Jangan percaya walaupun cerita ni cerita kartun, tapi kau jangan percaya. Trump takut dengan Anwar Ibrahim dalam kereta tu. 40 minit itu Trump duk fikir macam mana nak selamatkan diri ni. Dia takut. Anwar pula dalam kepala dia fikir, aku ni dah banyak dah ni. Ini kalau Presiden US Trump aku sodom ni, aku paling hebat. Itu pasal Anwar kata, saya cakap depan-depan dia. Memang betul dia cakap depan Trump. Trump takut. Fail ni, FBI ni. Ya. Kau percaya? Tanya Anwar Ibrahim, betul ke tak betul? Saya tak tahulah kan dalam kereta apa yang dia borak. Tapi of course lah Trump takut. Takkanlah Trump tak tahu. Trump tahu kot dia ni siapa. Sebab tu macam Walanon pun, yang mana sokong Anwar Ibrahim, saya cakap, kau berani kau duduk dengan Anwar Ibrahim? Kau duduk dan tengok. Ajak Anwar Ibrahim duduk setengah jam dalam bilik. Tengok, kau berani tak berani? Tak berani, dia orang pun tak berani. Dia orang pun takut. Gurau. Walaupun betul. Jangan buat report pula. Kan buat report polis pula. Nisuk Azri telah memfitnah Anwar nak sodom Trump. Sudah. Orang buat lawak pun dia buat report pula. Report polis ni. Kena tangkap lagi aku ni besok ni. Kan? Laporan polis. Tangkapan kerana menuduh Anwar cuba nak sodom Trump. Aduh. Orang yang benak-benak otak macam Harun ni memang ramai rupanya. Kan? Benak. Sian. Okay guys. Serius balik. Serius. Okay. Hari ni saya dibebaskan. Okay. Atas jaminan pihak polis lah. Jadi tadi ijat jamin saya tadi. Dalam 2:30 petang lah saya keluar. Jadi kenapa saya ditangkap? Guys, minggu lepas, hari Sabtu malam, saya ditangkap di rumah. Tapi direman 1 hari lah. Maksudnya reman ditolak, petang tu hari Ahad keluar. Hari Ahad petang 4:30 tu sudah keluar. But hari Ahad, kemarin saya kena tangkap lagi. Pukul 8 malam, pukul 9 malam. Saya dah standby nak buat live dah. Kena tangkap. Jadi sekumpulan pasukan Dinai Bukit Aman, Dinai. Dia pakai Dinai yang sekarang ni, jenayah berat. Macam kita ni jenayah berat kan. Datang ambil saya kat rumah lah. Alhamdulillah, pegawai-pegawai polis yang hadir, pegawai anggota, steady lah. Maknanya pegawai ni pun ada toleransi, ada budi bahasa, ada budi bicara lah. Dia berbeza dengan minggu lepas. Minggu lepas, anggota semua okey. Pegawai tangkapan tu je. Dia kurang ajar sikit, tak ada adab. Tak ada budi bicara lah, tak sekolah. So semalam pun anak saya, dia yang bonsu tu dia autism kan. Dia biasalah kan, datang tantrum dia apa semua. Jadi ambil masa lah sikit. Jadi saya cakap kat pegawai polis tu, cakap, tuan, kejap tuan, saya nak settlekan anak saya dulu apa semua. So pegawai tu boleh bagilah. Dan saya keluar tu, seperti mana yang korang tengok lah, video yang saya dah keluar, anak saya apa semua. Masuk kereta. Saya dibawa ke IPD Dawangi. Macam biasa naik, pejabat dinai apa semua. And then buatlah proses penangkapan apa semua. And then pegawai USJT tu pun ada lah. Sekali lagi saya cakap, tuan kenapa tak tangkap? Kenapa tak telefonnya? Saya boleh datang apa bagi statement? Tak boleh, ni arahan dia kata.
Jadi saya tanya dengan dia, ni report polis daripada mana pula? Ini hasil daripada pemantauan PDRM. Daripada pemantauan. Bermakna polis ni yang buat report. Nampak kan? Kes yang pertama, AMK buat report. Yang AMK buat report tu, 6 negeri buat report tu. Kes yang kedua ni, polis yang buat report. Kau tak pelik ke? Ha? Jadi kenapa dia orang tangkap sepukul 9 tu? Sebab saya nak buat live. Jadi mereka tangkap. Pukul 8 tu diberi arahan untuk tangkap. Bermakna tangkapan tu last minute. Dapat on call untuk pergi tangkap Sir kat rumah. Supaya Sir tak boleh buat live. Sebab tu dia datang pukul 9. Sir nak buat live 9.30. Kenapa? Tajuk Sir malam tu live. Anwar sakit ataupun takut. Sakit ataupun takut. Jadi, yelah, Sir dah kena tangkap. Tak dapat buat live. Lepas proses apa semua tu. And then pukul 12.30 lah. 12.30 malam. Sir dihantar ke dalam lock up lah. Duduk dalam lock up. And then pagi tu reman lah. Pagi tu reman. Tuan Rafiq. Tuan Rafiq lawyer kita. Steady lah. Fight. Untuk reman dia tolak. Kali ni luar biasa guys. Kali ni luar biasa sebab yang datang mohon reman bagi pihak polis adalah Timbalan Pengarah Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Orang nombor 2. ACP. Satu takut lagi daripada silang. Kes silang tu. Anggota kat situ bagi tahu tak pernah tengok lagi Timbalan Pengarah nombor 2 turun mohon reman. Sir pun terkejut. Ish. Timbalan nombor 2 tu minta reman. Bukan ASP, bukan Superintendent, bukan DSP, bukan ACP. ACP tu. Besar pangkat dia. Siapa polis tahulah. Cina lah. Masa saya keluar daripada lock up tu, tunggu Rafiq lah untuk baca reman. Pegawai polis tu tegur saya. Dia kata, lebih kurang lah brother. Dia panggil saya brother. Brother. Stop lah, slow lah sikit. You cakap PMX macam tu. Saya cakap, kenapa tuan? Apa masalah dia? Apa salah saya? Apa salah saya? Apa yang saya asut? Yelah, you tak asut. Yelah, apa yang saya salah? Ini sekarang ni tuduh saya atas asutan. Apa yang saya asut? Tak adalah, you cakap PMX, HIV, AIDS, apa semua. Stoma bag. Yelah, betul-betul. I susun saman, what? Kenapa tak saman? Tak payahlah. Pegawai ni okey, bagus. Cuma pada saya, dia menjalankan tugas lah. And then saya bagi tahu dekat dia. You kalau tahu saya bukan belagak. Tapi kalau, saya tengok orang lah. Saya cakap, you kalau tahu saya, you tahu. Saya lawan Anwar Ibrahim bukan baru. Cakap, I kenal you. Daripada Loyat lagi. Okay, Loyat. 2000 berapa dah. Masa tu dia dekat Bukit Aman. I kenal you daripada Loyat lagi. So, you know me. You tahu I macam mana punya. Kan? I lawan Anwar Ibrahim, I akan lawan punya. Yelah, tapi tak apalah. Kita tengok macam mana lah. Ini apalah tangkap orang malam-malam buta. Sebebel lah kan. And then Tuan Rafiq sampai. Borak-borak. Mau reman lah. So, mereka pohon 4 hari reman. 4 hari. Dia bacalah satu-satu. Dan saya pun baru tahu. Kita mana ingat. Sampai dia bagi tahu. Untuk makluman magistrat. OKT. Orang yang kena tangkap ni. Telah disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Sebanyak 29 kali. Oh, banyaknya. Saya pun tak sedar. 29 kali dah. Tapi saya kira-kira balik betul lah. Dah 20 biji handphone aku tak pulang-pulang lagi. 20 biji saya punya telefon tak pulang-pulang. Ada kat Bukit Aman. 29 kali. Saya pun baru tahu. Kita tak fikir. Nak menunjukkan betapa seriusnya Sir Azri ni. Tapi Tuan Rafiq steady lah. Tuan Rafiq bagi tahulah kenapa nak reman. Benda boleh tak pernah gagal bagi keterangan, bagi kerjasama. 29 kali pun membuktikan yang Sir ni tak pernah gagal bagi keterangan. Betul lah. Kenapa nak reman? Reman ni untuk siasatan. So, bila tengok nampak macam tak menyebelahi lah. And then ACP tu berbagi tahulah. Kenapa nak pohon reman lah. Macam-macam lah. Bla 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 bla. And then magistrat bagi 2 hari. Magistrat bagi 2 hari. Pada saya, kalau ACP tu tak ada, magistrat akan bagi sehari. Ataupun reman ditolak. Ini saya punya pendapat. Sebab hujah yang Tuan Rafiq bagi tu memang dah padu dah.
Sebab nak siasat apa bendanya, kau nak remand apa, nak ambil statement, so boleh bagi statement. Nak handphone, dah bagi handphone. Betul tak? So tak pernah lagi kot. Baru